Bulu mata separuh. Separuh lagi simpan untuk keimanan. Separuh lagi kita tayanglah kita punya dosa. Lagi lentik saja. Tak boleh lentik sangat kak. Nak lentik macam mana lagi? Okeylah ni separuh. Okey. Lepas tu ambil ni buat lagi sebelah. Bila kita tutup mata tu nampak manja je kan? Gitu. Nampak tak macam manja? Nampak manja tak? Hanya engkau kekasihku. Okay. Lepas tu ni sebelum nak buat yang start lagi satu, ambil macam ni tweezer. Pasang kat sini pula. Lakkan dia betul-betul lak dia kan betul-betul ni sini. Ambil ni. Yang ini make sure ambil pegang letak kat bahagian ni tau. Ambil yang sikit dia, nampak tak ini? Sini je. Pegangkan dia supaya dia tak melekat. Nampak tak kak? So waktu itu tekan dia, tarikkan dia, tekan-tekan. Tu tolak atas. Cukup. Sajat, buatlah Pico Laser tu bagus tak Sajat? Biasa je no. Biasa je. Biasa je nya. Dia boleh lah, tapi dia tak adalah hilang 200%. Tapi dia buatkan ada kurang dia tu. Kurang je sikit. Macam tu. Tapi Sajat nampak sini dulu Sajat banyak. Dia hilang. Dia hilang kak, dia hilang. Tapi untuk Sajat buat tu, lagi tu taklah kot. Sekali je Sajat buat. Sekali je. Akak boleh lah buat sekali. Lepas tu akak tak payahlah cuba dah. Lepas akak buat tu, akak jangan kena terdedah cahaya matahari. Tapi tak boleh cakap apa no. Malaysia memang panas neraka. Memang kita punya, orang kata apa tu, cuaca Malaysia kita memang panas. Okay. So lepas tu ambil ni. Okeykan dia. Okay. Mak. Lepas tu ambil eyeliner ni, masuk kat dalam. Color kat dalam line putih kita tu. Jangan guna pensel tau, guna liquid macam ni eyeliner ni, guna ni. Kalau pensel nanti, kalau you ni, dia akan jadi, bawah ni akan jadi hitam, tak cantik. Nampak tak? Janganlah kau cocok mata kau tu, ayo. Tak. Nampak tak kak? Nampak? Okay. Lepas tu sini.
Okay.